Ramai yang sangka sarapan tu sihat, tapi ada 5 jenis sarapan yang diam-diam boleh merosakkan jantung dan metabolisme anda. Assalamualaikum, saya Dr. On, pakar jantung. Kalau anda fikir semua sarapan itu selamat, fikir balik. Sarapan tertentu boleh meningkatkan resiko darah tinggi, kencing manis dan serangan jantung. Contoh 5 sarapan yang beresiko. Nombor 1, bijiran sarapan manis. Kita panggil breakfast cereal. Nampak moden dan senang. Tengok TV semua orang makan breakfast cereal. Tapi penuh gula yang tersembunyi. Lonjakan gula darah berlaku terlalu cepat, menyebabkan insulin bekerja keras dan akhirnya meningkatkan resiko rintangan insulin ataupun insulin resistant. Yang kedua, roti putih dengan jam ataupun kaya manis. Sangat tinggi simple karbohidrat dan gula yang pekat, menyebabkan tenaga cepat naik dan jatuh mendadak. Lama-kelamaan, ia merosakkan sensitiviti insulin dan buatkan anda cepat lapar semula. Nombor 3, mi goreng ataupun mihun goreng berminyak mengandungi banyak minyak yang teroksida hasil gorengan berulang kali. Ia mencetuskan keredangan kepada saluran darah dan meningkatkan resiko naik kolesterol, naik gula, menyebabkan berat badan cepat naik. Nombor 4, kuih-kuih manis, donat, kari puff, cucur. Gabungan tepung halus, gula dan minyak yang tak sihat. Kombinasi ini adalah ibarat bom metabolik, meningkatkan resiko obesiti, fatty liver, lemak di dalam hati dan penyakit jantung. Yang kelima, minuman bergula pekat, teh tarik, kopi, susu pekat. Satu gelas boleh sama dengan 5 atau 6 sudu gula. Ia akan meningkatkan resiko kencing manis, ganggu kawalan tekanan darah yang kita amalkan setiap hari. Nampak sedap, tapi kesannya diam-diam merosakkan jantung dan selaput saluran darah anda, merosakkan metabolisme anda. Ingat, sarapan bukan sekadar kenyang tetapi pilihan untuk kesihatan jangka panjang. Kalau nak tahu sarapan alternatif yang lebih sihat untuk jantung dan gula dalam darah, jangan lupa tonton video saya seterusnya. Tekan follow, like dan share supaya lebih ramai boleh elak risiko sakit jantung.